Ramai tak tahu yang kursus asas haji anda tabung haji ni yang bukan bakal jemaah pun boleh masuk tau. Jom saya share kat mana nak dapatkan jadual dan nota kursus. Kursus asas haji dah start 3 Oktober hingga 28 Disember 2025. Sepanjang tempoh ni, bakal jemaah akan belajar kursus secara fizikal dekat masjid terpilih setiap negeri. Anda akan belajar modul daripada sejarah, rukun, perkara wajib haji dan banyak lagi. Setiap kursus akan diadakan setiap hujung minggu selama 2 jam 30 minit. Untuk orang ramai yang berminat nak join, boleh daftar dekat masjid yang terlibat. Anda boleh dapatkan jadual kursus dekat portal Lembaga Tabung Haji di www.tabunghaji.gov.my. Tapi kalau anda nak lagi banyak resources untuk mudah belajar dan faham, boleh rujuk e-bimbingan haji di e-bimbingan.tabunghaji.gov.my. Tekan log masuk sebagai pelawat, tekan kursus asas haji, ada 10 siri modul anda boleh tengok, pilih topik yang anda nak. Dalam setiap siri akan ada subtopik, anda boleh belajar daripada infografik mudah faham, video penerangan, slide lengkap dan penerangan versi audio untuk belajar secara interaktif. Bakal jemaah yang dah dapat surat tawaran tabung haji kena daftar akaun e-bimbingan haji untuk akses kursus yang lebih mendalam macam kursus intensif haji dan banyak lagi. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow 1.my dulu.